So Alhamdulillah dah sampai apa orang kata pantai yang tak rasmi, Batu Empat katanya, tak tahulah pantai apa, tapi bukan pantai Batu Buruk lah. So dekat sini antara spot yang popular untuk tengok matahari terbenam. Kalau kita nampak kat sana tu, dah mula dah. So dekat sana spot yang cantik untuk matahari terbenam. Dan untuk bermalam pada malam ini, mungkin situ tempat kita orang akan berbuka lah. So perjalanan tadi ditempuh selama beberapa jam, lebih daripada 4 jam rasanya kot. Lebih daripada 4 jam, lalu pedas, ligi, bekalan kempas. Dan seterusnya sampai ke sini, Singgah Politeknik untuk beli makanan. So kat depan tu ada kedai. Tu kat depan ada kedai. Banyaklah geng-geng yang akan turun berbuka di kedai sana. So sekejap lagi kita akan terbangkan drone untuk tengok